Pada tahun ni, Bank Rakyat akan menganjurkan Bank Rakyat EKVE Community Ride. It's a non-competitive punya ride, dia santai-santai ride untuk menikmati satu keindahan EKVE. Also a very tough route yang kita nak cyclist dapat merasa lah kayuh di highway. I think ada satu dua ride highway yang memang dah ada sekarang ni. So kita akan menganjurkan dengan KVE satu 30km satu kategori dan satu kategori lagi 60km. So this ride akan bermula seawal 6.30 pagi di KVE. Dan kita akan sediakan untuk peserta-peserta, dia akan terima medal, dia akan terima jersey dan sebagainya. So this event sebenarnya adalah sebahagian daripada kita punya kita punya program yang kita panggil untuk semua. Jadi satu, kita nak gaya hidup sihat tu. Nombor dua, kita juga nak all the communities dalam KL, the riding community yang baru kayuh, yang serius, yang tak serius, to join together untuk ride dekat EKVE inilah. So this is the first time kita anjurkan this community ride, dan I think kita punya partnership dengan EKVE, insyaAllah if everything goes well, kita akan continue to do this kind of community ride. So that in a gist is kita punya announcement yang kita nak buat. So before kita sambung lagi, kalau ada apa-apa soalan yang saya boleh ambil dulu ke macam mana? Kita boleh tahu macam mana kita punya idea untuk buat ride dengan EKVE. Okay, so kita sebenarnya kita nak explore satu highway yang baru. Sebenarnya kita memang nak highway yang baru, tapi kita juga tak nak yang terlalu mudah, straight je kan, tak nak juga. So kita study a few highways, and then bila kita study EKVE tu, kita bawa kereta kat EKVE tu, kita rasa ni paling sesuai. Satu, dia baru. Lepas tu kalau pagi tu, I think it's a very beautiful ride, dengan kabus dia, dengan sunrise dia. So I think bukan saja the challenging route, it's also about scenery yang kita boleh enjoy dekat situ. So saya rasa ride yang sebegini mungkin EKVE pun first time kan. So that's why kita rasa is a good ni, satu promotion untuk Bank Rakyat, satu juga promotion untuk EKVE. Yeah, so that's why kita rasa that's the right one lah. Berapa sasaran peserta di event? I think sebenarnya kita sasarkan dalam 2,000 hingga 2,500 peserta. At this point sangat menggalakkan, kita dah hit 1,400 registration. Masih ada lagi 3 minggu sebelum kita tutup. So that's why kita kuatkan lagi promotion. Kalau kita dapat 2,000 riders, be perfect. Ada headphone ke tak? Dia daripada 16 tahun ke atas. Cuma bawah 18 tu kita minta kebenaran ibu bapa. Ya. In terms of the bicycle tu, semua basikal boleh, kecuali basikal-basikal yang tak ada brake tu, apa dia panggil? Basikal lajak. Basikal lajak tu tak boleh. Otherwise, basikal-basikal tu dalam website tu kita dah senaraikan. Yang nak bawa e-bike pun silakan. Nak enjoy the ride, silakan. Tak ada masalah. Folding, road bike, mountain bike, open.